Lah orang kata apa guna gerak sediakan button cancel kalau kau tak nak cancel order. Betul lah tu. Betul. Allahu Akbar. Apa ni nak solat ni? Tengok jap jauh tak? Tak jauh lah. Solat dulu lah. Solat tu kan wajib. Anda kata batal lah. Malah aku nak fikir. Dah ready pula tu. Cancel kot order ni. Malah aku. Aku nak solat lah. Sekejap dia boleh cari lain. Rezeki lain ada lagi. Yang ni pahal pula parking macam gini ni. Otak letak kat mana? Macam perangai lah. Lah orang kata apa guna gerak sediakan button cancel kalau kau tak nak cancel order. Betul lah tu. Betul. Weh. Jom kita buy sampai dalam Enon. Elok benar ni. Tapi itulah. Mantap cafe kiri kanan dekat bandaran. Harga masuk belakang kedai. Masuk belakang kedai. Cafe kiri kanan. Apa ni nak sembahyang ni? Harga hantar 4 tak apalah, buat kata orang kan. Apa guna ada button cancel ni? Cancel je lah. Customer location is too far. Cancel anyway. So itulah cara-cara untuk cancel. Jadi get ready je lah. Cancellation rate tu naik. Hehehe.